Okey, yang ini color merah biru, siapa yang tahu. Okey. So, ni dia. BMW M2 Yang ni M2. Dalam dia memang padu mat. Okey. Fully leather, semi bucket. Baik. Kereta ni memang baik. Pedal shift semua ada. Padu. Jom kita tengok kat luar jap, kita review jap. Okey? Jom. Assalamualaikum. Okey, sahabat semua. Okey. Ni dekat belakang ni. Dekat belakang ni jahat ni. So, kita nak review sekejap belakang ni. Jom kita tengok apa yang menarik. Let's check it out. Okey guys, dekat depan ni kita ada satu unit Yang ini memang padu lah. Siapa peminat dia ni kan, boleh dapat, boleh dering saya cepat Okey, yang ini apa benda ni? Ini BMW M2 Yang ini base grade. Yang ini tahun 23 guys. Tahun 23. Baru mendarat ni baru mendarat. Okey, yang ini kira yang entry level Entry level yang itu base grade lah. Dia ada M2 competition dengan M2 CS lah. Okey, tapi yang ini kita masukkan base grade. Okey, untuk kereta ni, untuk kereta ni, dia dah datang dengan enjin 3.0. Okey, 3.0 punya enjin. Okey, dengan twin turbo. Alright, horsepower dia 460 horsepower mat. 460 horsepower. Tu dia exhaust pun dah ada sound Kita boleh tekan button dia boleh keluar sound Okey. So dia kereta ni tahun 23. Okey, color hitam. Tapi dia two doors lah. So ada peminat dia. Memang ada peminat dia. Rupa depan dia tu memang jahat lah. Memang cantik lah orang cakap kan. Dengan dia punya grill design baru. Dia punya bumper depan, lampu LED dia kiri kanan. Okey, kereta ni masih lagi available guys. Masih lagi available. Jom kita tengok kat belah dalam pula. Okay, jom. Padu baik. Okay, dia punya pintu dia frameless. Okay, dia frameless. Lepas tu ni design ni dia macam LED tau. Okay, dia macam 3D lah. LED ni macam 3D, LED pula. Okay, sound system jangan cakap Harman Kardon. Okay, fully leather. Okay, semi bucket full leather M2 punya bucket seat. Okay, lepas tu dia punya screen tu nampak panjang, sepanjang-panjang macam MRR2 lah. Okay, dia punya steering M2 dia M2 nya steering dengan leather. Lepas tu ada lagi dengan pedal shift. Alright. Syahdu. Okay, ini dia punya reverse kamera dia lah. Okay, reverse kamera dia. So dalaman dia yang ini dia macam ala-ala carbon. Okay, airbag ada 1, 2, 3. Yang ini satu lagi. Okay, lepas tu belakang ni, kalau kereta ni, kalau katakan kita nak family car tu, bagi saya tak. Tapi kalau kereta nak santai hujung minggu, naik 2 orang nak chill-chill ataupun daily use pun boleh, tak ada masalah. Cuma enjin dia lah 3.0 lah. So 3.0 tu memang lah performance satu hal, minyak pun faham-faham lah. Okay, datang dah ada sekali dengan HUD guys HUD dah ada. Okay, kita nak try dengan dia punya exhaust dia lah kan. Jom, jap kita setting jap. Okay,
Okay, so dah dengar sound dia. So kereta ni memang amat seksi memang seksi. Dia punya rim dia pakai 19, size 19 inci. Okay, dengan engine 3.0, apa tu, 460 horsepower. Tak mencanak lagi, memang padulah atas highway. Okay, memang padu atas highway. So kereta ni masih lagi available guys, masih lagi available. Dan kami nak bagi harga special Kami nak bagi harga special. Okay, so untuk kereta ni booking serendah 500. Booking serendah 500. Warranty pun kita nak bagi. Yang ni warranty kita bagi 6 tahun. 6 tahun warranty. Lepas tu harga dia adalah 380 sahaja. 380,000 sahaja. Okey. Tahun 23. Tahun 23. So kepada anda yang kat luar sana tu yang peminat-peminat untuk model ni, boleh dering saya cepat. Okey, Afiq Car Dealer 019-729-2696. Okey, tapi sebelum tu minta tolong subscribe, like, share dan komen video saya, dan kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum ji.